Fort Margherita merupakan sebuah bangunan bersejarah yang terletak di tebing Sungai Sarawak, iaitu dalam daerah Kuching, Sarawak. Kubu ini telah dibina pada tahun 1879 oleh Charles Brooke, iaitu Raja Kedua Sarawak, dan dinamakannya sempena nama isterinya, iaitu Reine Margaret Brooke. Dari segi lokasi pula, Fort Margherita ini telah dibina di atas bukit yang strategik di sebelah utara Sungai Sarawak, berhadapan dengan kawasan pusat bandar Kuching. Kedudukannya yang tinggi dan menghadap sungai menjadikan ianya lokasi yang sesuai untuk tujuan pemantauan dan sekaligus tujuan pertahanan. Secara sejarahnya, Fort Margherita berfungsi sebagai benteng pertahanan utama terhadap ancaman laut iaitu ancaman lanun yang sering menyerang melalui laluan sungai pada abad ke-19. Ia juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan isu keselamatan bandar Kuching semasa zaman pemerintahan keluarga Brooke. Reka bentuk kubu ini menampilkan ciri-ciri seni bina yang sangat cantik, iaitu seni bina kolonial Inggeris, termasuklah menara kawalan, lubang tembakan dan tembok tinggi. Dari segi fungsi pula, selain daripada sebagai kubu pertahanan, Fort Margherita ini turut dijadikan sebagai penempatan pasukan bersenjata dan pusat kawalan keselamatan. Pada hari ini, bangunan ini telah berfungsi sebagai Brooke's Gallery, sebagai muzium yang mempamerkan sejarah dinasti Brooke, artifak kolonial dan warisan Sarawak. Baiklah, secara keseluruhannya, Fort Margherita ini merupakan lambang penting dalam sejarah kolonial British, iaitu Brooke di Sarawak, dan kini menjadi salah satu tarikan pelancongan warisan di Kuching. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman bin Saudi, nombor metrik 03A1040. Hari ini saya akan bertangkan gaya seni bina, reka bentuk dan susun atur ruang Fort Margherita, Kuching, Sarawak, Malaysia. Nombor 1, gaya seni bina kolonial Inggeris dengan sentuhan tempatan. Latar sejarah dibina pada tahun 1879 oleh Raja Charles Brooke, melambangkan kuasa dan kawalan dinasti Brooke di Sarawak. Gaya seni bina pengaruh kolonial Inggeris abad ke-19, reka bentuk ringkas tetapi kukuh menekankan fungsi pertahanan disesuaikan dengan iklim tropikal Borneo. Struktur dan bahan binaan dibina di tebing Sungai Sarawak, lokasi strategik untuk pemantauan dan pertahanan. Menggunakan bahan tempatan seperti kayu belian, kalis anak-anak, kayu batu kapur, atap zinc, tahan panas dan hujan tropikal. Fungsi utama kubu pertahanan utama, menekan ancaman seperti lanun, simbol kawalan kuasa dinasti Brooke ke atas wilayah sungai dan bandar Kuching. Bukan sekadar bangunan estetika, tetapi dibina untuk kegunaan ketenteraan. Nombor 2, ciri reka bentuk antara pertahanan dan keagungan tropikal. Ciri-ciri utama Fort Margherita, menara tinjau Watchtower 3 tingkat terletak di sudut kubu, digunakan oleh askar untuk memerhati pergerakan di Sungai Sarawak dan dapat diakses ke menara melalui tangga kayu di bahagian dalam. Lubang senapan log holes, lubang kecil pada dinding luar kubu, membolehkan askar melepaskan tembakan dari dalam sambil dilindungi, merupakan ciri pertahanan klasik. Meriam asal dan platform tembakan terletak di bahagian yang menghadap Sungai Sarawak. Meriam lama masih kekal dan menjadi koleksi muzium dan digunakan untuk mempertahankan kawasan perairan. Rekaan segi 4 dan bertingkat kubu berbentuk segi 4 tepat, menara utama 3 tingkat, kawasan lain 1 hingga 2 tingkat sahaja. Reka bentuk ini memudahkan pengawasan dan kawalan strategik. Dan sentuhan tropikal tempatan bumbung runcing dan berongga membantu pengairan udara sesuai dengan iklim panas dan lembap, dan dengan menggunakan bahan tempatan seperti kayu belian, tahan serangga dan cuaca ekstrem, menunjukkan penyesuaian seni bina kolonial dengan persekitaran Borneo. Susun atur ruang daripada kubu kepada muzium warisan. Ruang pameran muzium terletak dalam bangunan utama yang memaparkan pelbagai artifak era Brooke, senjata pakaian rasmi dan dokumen pentadbiran. Nombor 2, Balai Pengawal. Dahulu merupakan pusat kawalan tentera
kini menjadikan ruang informasi atau pejabat pengurus pelawat untuk pelancong. Nombor 3, Menara Pemerhati masih berdiri dan boleh dinaiki oleh pelawat untuk dinikmati pemandangan seperti askar dahulu. Nombor 4, Kawasan luar berpagar, taman kecil dan laluan berjalan kaki yang mempamerkan meriam dan papan maklumat sejarah sesuai untuk pelancongan dan pembelajaran sejarah bagi pelancong luar, terutamanya untuk pelajar dan orang luar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Atif bin Muhammad Syafiq bernambah matrik C23E153. Okey, saya akan memberitakan tentang sistem teknologi dan pembinaan Fort Margherita. Okey, jadi Fort Margherita ni dia macam direka seperti istana kecil Inggeris, tapi dengan elemen pertahanan tradisional. Kubur ni dia rumahnya berbentuk segi empat dengan menara 3 tingkat di satu penjuru. Lepas tu dia ada benteng di bahagian atas dia tu. Halaman dekat kubur ni dia luas, terutamanya untuk pemberian askar. Lepas tu halaman ni dia dikelilingi oleh dinding-dinding yang bertata kaca sepi dekat puncak dia tu sebagai benteng pelindung. Fort Margherita ni ada 3 ciri pertahanan khas, termasuklah menara tinjau bertingkap, halaman berkawal dan menara tambaran yang dibuat pada tahun 1934. Okey, jadi pembinaan asal Fort Margherita ni dia bermula pada abad ke-19. Dia menggunakan teknik kolonial British yang lazim pada masa itu. Pada binaan utama ni dia guna batu-batu mampak. Lepas tu dia ikat dengan mata kapur yang merupakan bahan lazim pada era itu. Lantai tingkat 1 dengan tingkat 2 tu dia dibuat daripada kayu belian ataupun kayu keras tempatan. Lepas tu tangga-tangga berpusing tu dibuat daripada kayu belian berangka besi. Atap kubur tu dia dipercaya menggunakan jubir terakota di lapisan mata kapur pasir. Masa dalam pemerintahan moden ni, Jabatan Perisian Negara dia menggunakan teknik saintifik untuk mengekalkan keterlilinan kubur. Contohnya dia guna ujian kotomografi ion untuk mengukur kandungan garam laut dalam batu bata. Okey, jadi bahan asal Fort Margherita ni dia macam campuran dengan bahan tempatan dengan import pada abad ke-19. Dinding dan tembok kubur tu dibuat daripada batu merah yang dilapisi plaster kapur putih. Lantai tingkat pertama seperti bagi tahu tadi dibuat daripada kayu belian ataupun orang Inggeris pada masa dipanggil iron wood untuk menahan cuaca dan serangga. Tangga berpusing tu dia sudut kabut tu menggunakan kayu belian juga tapi dengan sokongan tiang besi. Bahagian atas kubur tu dia diberi pecahan kaca tajam untuk menghalang pejuang memanjat dan memasuki kubur. Okey, jadi dalam pemerintahan moden ni bagi pergantian tu yang digunakan bahan sama. Jadi sebagai contoh macam bahagian batu yang rosak dia diganti dengan batu baru yang sepadan. Mata kapur yang digunakan semula pun dia menambah jurang batu-batu demi mengekalkan ketahanan kubur. Bahan logam kuat pun mungkin digunakan bagi komponasi itu dalam media pelipis kuat. Tetapi secara keseluruhannya pemeliharaan kubur ni dia menitik berat penggunaan bahasa Melayu yang konsisten dan sama dengan bahasa. Okey, sampai sini je bahagian saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sakin Muhammad Ghazali dan Muhammad Matrik C23E184. Hari ini saya akan membentangkan kajian kes mengenai sebuah bangunan bersejarah yang penting di Sarawak, iaitu Fort Margherita yang terletak di Kuching. Fort Margherita bukan sahaja menarik dari segi seni binanya, tapi juga syarat dengan nilai warisan yang tinggi. Saya akan menguraikan kepentingan bangunan ini dari aspek sejarah, budaya dan pendidikan. Yang pertama adalah nilai sejarah. Pertama ialah Fort Margherita dibina pada tahun 1876 oleh Charles Brooke, Raja kedua Sarawak, dan juga dinamakan sepenuh isterinya Ron Margaret. Benteng ini berfungsi sebagai kubu pertahanan untuk melindungi Kuching daripada ancaman lanun yang sering menyerang kawasan sungai. Lebih-lebih lagi daripada sekadar struktur pertahanan, Fort Margherita menjadikan simbol pemerintahan Raja Putih, iaitu pemerintahan keluarga Brooke yang memerintahkan Sarawak selama 100 tahun. Kehadiran benteng ini mencerminkan kesinambungan
sejarah kolonial British di Sarawak dan bagaimana pemerintah ini membentuk landscape politik dan sosial di negeri ini. Hari ini, Fort Majerita berdiri sebagai tinggalan penting zaman kolonial, memperingati bahawa satu era yang membentuk identiti awal Sarawak moden. Yang kedua adalah nilai budaya. Dari segi budaya, Fort Margherita merupakan sebahagian daripada naratif penting masyarakat tempatan. Ia bukan sekadar bangunan lama tetapi juga saksi kepada peristiwa, sejarah dan perkembangan masyarakat di Kuching. Sebagai contoh, benteng ini kini menempatkan di Galeri Brooke, sebuah muzium yang mempersembahkan kisah hidup keluarga Brooke dan hubungan mereka dengan masyarakat tempatan. Termasuk mereka membentukkan pentadbiran dan menyesuaikan diri dengan budaya Borneo. Fort Majerita menjadikan hubungan antara warisan kolonial dan budaya tempatan dan mencerminkan pertembungan, penerimaan dan perubahan yang berlaku dalam masyarakat Sarawak sejak tahun lebih 1 abad yang lalu. Yang ketiga adalah nilai pendidikan. Akhir sekali, dalam aspek pendidikan, Fort Majerita memainkan peranan penting dalam memberikan fahaman kepada generasi muda tentang sejarah tempatan. Ia menawarkan pengalaman pembelajaran secara langsung melalui pameran, artifak dan juga seni-bina kolonial yang masih akan utuh. Seminar Fort Majerita menampilkan reka bentuk gaya isteri abad ke-19 dengan menara tinjau dan ruang kawalan yang memberikan gambaran tentang strategi pertahanan dan pengaruh seni-bina barat di Malaysia. Ini membuktikan bahawa pelajar dan pelawat memahami bagaimana seni-bina berkait rapat dengan fungsi dan sejarah. Melalui lawatan ke Fort Majerita, pelajar bukan sahaja belajar tentang tokoh-tokoh sejarah seperti Charles Brooke, tapi juga memahami peranan yang tempatan seperti pembesar dan rakyat biasa yang terlibat dalam naratif sejarah tersebut. Kesimpulannya adalah Fort Majerita merupakan satu monumen bersejarah yang penting di Sarawak, bukan sahaja dari segi seni-bina kolonial, tapi juga sebagai lambang warisan pemerintahan Raja Brooke dengan reka bentuk yang unik, struktur pertahanan kukuh serta penggunaan bahasa tempatan yang tahan lama. Sekian, terima kasih.